China haramkan Boeing, saham dia terus menjunam. Geng, ini berita yang boleh buat pelabur berpeluh-peluh. China baru je umumkan tak akan benarkan masuk alat ganti dan pesawat Boeing dari Amerika. Dan tak lama lepas tu, saham Boeing tu terus menjunam, jatuh 2.4%. Kenapa ini penting? Sebab China bukan pelanggan kecil-kecil anak. Dia antara pasaran terbesar untuk Boeing. Dan bila China blok macam ni, dia sebenarnya cakap direct dekat US, kami tak perlukan kau lagi. China ni dia sekarang tengah push industri penerbangan sendiri. Ada satu syarikat nama dia Comac, C-O-M-A-C. Dia keluarkan pesawat C919 saingan kepada Boeing 737. Jadi bila dia haramkan Boeing, itu bukan sekadar tak nak beli, tetapi dia nak angkat produk tempatan dan potong dominasi US dalam langit mereka. Dari sudut pelabur, ini sangat bahaya. Bila sesebuah syarikat hilang pasaran besar macam China, itu bukan sahaja bermaksud kurang pendapatan, itu hilang potensi masa depan. Investor tak suka kepada ketidakpastian. Dan kita tahu bila China buat sesuatu, dia bukan main-main. Ini mungkin langkah awal kepada tekanan lebih besar kepada syarikat Amerika lain. Maknanya, kalau korang melabur dalam syarikat antarabangsa, korang kena ambil tahu pasal geopolitik. Kadang-kadang bukan sebab syarikat tu tak bagus, tetapi sebab negara dia tengah bergaduh besar dengan negara yang lain. Ini bukan pasal carta siapa top ranking ke apa ke, tapi ini siapa yang sedang berperang dengan siapa.